Yo, bangunan dia. Horizon 22. Tu Gherkin lah. Macam Mana tu? Tu. tu office lah, Gherkin. Oh, yang atas tu. Yang bentuk roket ni. Basically dia bukan bentuk roket sebenarnya. Gherkin tu Apa? maksud dia tak silap aku. Pickle onion. Pickle, yes. Pickle Dia something. Pickle lah sebenarnya. Okay, so gherkin tu maksudnya pickle lah guys. Ni macam shared office. Ni macam dia orang sewa space. Lepas tu meeting semua kat sini. Ni company dia orang dah bengkak. Jago yang tinggal. Okay, kita kat mana sekarang? Eden Hall. Eden Hall Market. Eden Market. Bukan Lidl. Semua orang mesti ada luar je. Ada satu kedai lah dekat rumah Royal Exchange. Kita nak kasi. Okey lah. Next ya. Next kedai. Apa ni? Oh yo, ni bank tu sebenarnya. Ni bank. Nampak Lloyd. Mana Lloyd? Oh. Yeah. Ya boy. Asal dia punya bangunan macam ni, Mat? Kita dapat tengok Kita angkat nombor. kam poket. Sebelah kiri. Sebelah kiri depan tu. So beratur dia dari sana sampai sana. Just tengok view London lah. Oh, Ini paling pendek lah atas. Ni lepas tu Sky Garden. Lepas tu Horizon. Jadi ramai orang sebab ni walk in lah. faham tak ah? Korek dalam juga lah. Kecuali ni bahagian tu. Sebab aku bawa watch sini dia dah korek lah. Dia nak beri tak pegang lah. Ih. Salah. Ni nak buat yang Kau macam tahu? tu lah yang kau kata Rome punya bahagian. Roman punya. Tapi diorang memang diorang mesti preserve history kan. Diorang jangan nak preserve. Tak kita nak pergi atas lah. Nak pergi atas petang tu pergi dengan Mas Syafiq. So dia beritahu aku lah, cuba tengok kat bawah tu apa semua. Macam mana. Tu tak duit dah tu dah. Ya. Lepas tu diorang ubah balik lah susun macam itu. Yang awal dia. Dengar Bil. Dengar tu. Ilmu tu. Nissan Slide. Pesan. Security London terbakar. Aku rasa macam 60%, 70% bandar London terbakar macam tu. So ini dia punya peringatan lah. Oh, ada nama-nama lah kat situ kan? Tahu nama apa. Dia just benda ni boleh naik sebenarnya tapi kena bayar. St. Paul bentuk dia lain lah. Oh ya. So St. Paul terbakar sekali so dia buat binaan lain. St. Paul ni yang kira baru lah. Mana sampel? Sabar. Oh, belum sampai lagi. Aku ingat kat dekat sini. So ni the only remnants of the London Bridge. So seberang sana London Bridge. Tak, yang ni jalan lama yang Roman kan. Dulu ada dua jalan macam tak salah aku ini jalan tentera ke jalan peniaga tapi Okay. jalan ni straight masuk ke Straight. London Bridge lah. Patutnya ni lah. London Bridge Patutnya yang sini. sekarang yang tu. London Bridge Tapi sekarang macam sengit tu, sikit. tu London Bridge nampak tu. Ni London Bridge yang lama sebab tu ada tower dekat sini. Oh. Yang lain semua dah tak ada kan? Apa? Sepatutnya London Bridge dia ke sana. Sepatutnya Dulu. ni ada jambatan tu kan? Ada jambatan tu kan? Sebab tu ada jambatan lah. Jadi kita masuk tengok miniature dia. Okay, okay, je.
So, ada apa ni? Ada apa ni semua? Wharf, Fish Street. Ramen Wharf. Assalamualaikum. Si. Oh, sorry. Ini keadaan dalam dia. So at last dia buat bangunan, dia buat jambatan baru. Jambatan baru tu yang dia kan dia kata all London Bridge until 1831 kan. Lepas itu dia buat jambatan baru. Tapi jambatan baru tu sekarang ada businessman dari US, dia beli semua tu batu tu dipasang dekat US. So sekarang ni yang ini yang latest punya ni tak ada apa lah, macam kosong lah. Panjang mat masalahnya. Panjang ni dulu. Sumpah baru tahu tu. Ya. Ni replika je pun dah lebih sedepa aku mat. Di dalam ni. Oh, Polis tu buat replika ni. dia pun ada dalam ni. Dia buat. Mana tu polis tu? Cari polis kan. Mana tu? Tengok. Nampak ke? Ni siapa Agnes? Di sini Agnes Martir ni. ni nama orang church ni kot. Ada pula orang tanya nak pergi mana. Function aman, baik aman. Baik aman, function aman. Temple kat sana. Nampak ke dalam ni? Lingkap pula. Tak nampak. Dulu sungai ada banyak sungai, bukan ada Thames River. Dulu ada sungai-sungai kecil-kecil. Okay. Sungai kecil tu bersambung jadi Thames River. Tapi sungai-sungai tu dah tak ada lah sebab orang dah buat bandar ni kan. So ni dia buat So ni replika. macam, replika dia nak ingat balik lah. Yang dulu pernah ada sungai kat area sini. Tak nampak macam sungai pun. Ada tu air sikit. Ada air. Apa akar-akar kayu. London. Oi. Jalan ke stesen yang dia nak pergi tadi. Oh iya ke? Ya. Kita kat mana Raknas? Apa? Oh kena bayar ke? Tak ada free je. Tengok apa temple kan, benda kecil ni. Dan jumpa kat situ. Artifak-artifak yang ni pula. Pecah-pecah mat. Macam nak minum? Tahu dia tulis. Keris. Ada apa Danas? Rasa ni lah paling menarik. Ni record of commercial transaction. Rasa aku ni paling lama lah. Dia macam mana? Macam record transaction lah. Yang paling lama yang pernah orang jumpa. Transaction apa? Duit lah. Ini orang ni hutang lah, berhutang. Ya, benda je kan? Rasa Trojan. Ni Vomero V5. The Blitz kan. The Blitz tu tadi tu German bomb London. So dia jumpa apa sebahagian kecil kawasan Temple ni. So macam diorang kajian. Tapi diorang gali lah tengok. Dia tengok kawasan Temple ni. Lepas tu so aku tak tahu macam period tu apa yang jadi. Tapi yang aku tahu macam Bloomberg beli area ni. Lepas tu dia bawa balik Temple ni ke sini. Oh ni yang kau cakap pada tu. Ni kan. Okey. Dalam ni ada sepian tu kan. Dalam ni ada Temple. Shish. Tengok. Kita kena tengok temple ni macam mana ni. Temple buat tu kita paras sini ya. Sini time diorang pergi Baker Street. Station. Station. Oh. Ya. Oh ni paras yang sebenar ni. Ni time Queen Victoria. Zaman Queen Victoria. 838. Makin lama makin tinggi lah. Apa ketik ni? Ketinggian Paris London. Maksudnya macam Paris Taktika. Paris Ground level. ground level.
Nama makin tinggi ya guys. Ini zaman Payah Belanda ni. 1000 tahun lagi kita mungkin dekat angkasa aku rasa. Rom daripada sebelum AD lagi. something. Sebelum Jesus lagi. Mau tidur ni kalau orang berak gini. were lines scrawled on the walls of underground temples. Solat macam tempat secluded. Korang semua ada wuduk kan? Kau ada lah. Kau dah jamak. Cara dia semayang macam Oh. senario dia. Ada orang? Mana ada orang? Macam bunyi dulu. Macam ni je bunyi dia. So, diorang sembah ni kan? Inilah ni. Diorang sembah mamat ni. Tuhan diorang Mitras nama dia. Mitras. So, depan tu Beli lembu kat depan ni. lembu kat sini guys. Okay, so ni bentuk temple dia. Oh, ada explanation. Syah sikit explanation dia. Agama ni daripada Rom juga. Ritual greeting. Nama Persis kita Okay. Timbang dulu lah. my bad. It's okay. Sama je sebenarnya kiri kanan. Mana pakai? Sudah boleh. Cak, boleh. Royal Exchange. Macam orang nak jual beli stok lah. Tempat jual beli stok. Okay. Kan jadi apa? Bar. Sekarang jadi macam shopping mall. Jadi shopping mall sekarang. No man. Kuda. Kau lihat suasana. Tu kalau letak telur atas bucu tu tak jatuh. Macam mana? Bucu tu. Nampak? Oh, okay, nampak tu lah. Ish. Bayar ke? Mana nak masuk dulu? Sana ke sini? Masuk ni dulu, exchange dulu. Besar agak ah. Tutup. Sang itu tuh. Assalamualaikum. Yang mana yang paling senang? Murah ke? So, okay, sedap. Boy. Okay, ni Colosseum.
Percaya aku kalau je. Tak tahu lah, tengok je. Guys, dah. Korang buat kosong. Masa aku korang buat kosong. Ini ada reflection dia. Mantul, mantap. Laluan apa pula ni? Okay, kita nak menaiki lift. Nombor 8 dengan sampel, nampak sampel tu? Kawan. Tumpang. Oi. Jangan. Bahaya. Dia pun tengok. Tengok aku nak jadi macam dia. Mak Henry. Oi, lama-lama kau tempat kerja. Dah nak kerja sini lah. Tolong bang. Tapi jangan cleaner. Oi, ya Allah. Nice tempat yang Gaya kau bawa tu, sorry ni. tu, man. Kick tu, Kacau. baik kan? Kenali kan? Okay, sekejap. Kita kena berambus. Okay, so ni luar dia. Uish, asal aku tak pernah pergi sini sebelum ni? Sebab tu kau pergi sekarang. Tu sebab kita pergi sekarang kan, Kia. Sebenarnya ada orang bawa aku pergi sini. So di sini kita nampak sampel. Tu London Eye. Dan bangunan-bangunan pencakar langit. Tu the shot eh? Okay, tu the shot. Tu dahsyat. Mana Iman? Don't salam you. Allah Akbar, Allah. Sorry, no worries. Tak tu lah. Tak akan. Aku bawa kan. Kalau dia berhenti tengah-tengah ni, siang tak? Dia boleh. F1 akhir. Salam Ji. Apa game ni sekarang? Miniature. Museum. Oh, betul tak? Miniature. Kamu tu bang? Merekod pula. Kita nak pergi mendalam ni tapi tutup ke? Aku suka, ni pun antara benda yang aku suka. Aku suka tengok miniature. The London Center. So aku suka tengok map kan. Apa pernah mendalam ni sebenarnya? Library ke? Jadi 3D kan. Tu. Aku masuk bilik, nampak map. Automatic door. Festival arts, apa benda lah. Update arts juga, update arts, bawah sekali. Fikir kerja dulu. Okay, so ni mendalam apa ni?
Chapel Road. Sama tak? Sama tak? Teka lah. Thank you, brother. Ni ke benda ni? Roman Amphitheatre. Oh ya, Sadiru. Shish barangkali. Thank you, boss. Boss, thank you, boss. Okay, ni tempat yang Anas nak bawa ni. Kau melihat batu-batu. Tak ada, ni batu. Betul juga. Oh, ni Colosseum kan? Ni macam Colosseum tapi version mini lah. Sebab London ni bukan yang kota yang besar zaman Roman tu. Macam ni kecil sikit lah compared to Colosseum yang kat Rome. Tak faham mana Colosseumnya. Oh. Ni kira cantik juga. Ni bulatan ni lah basically kan. Macam tu lah benda ni. Cuba summarize semua. Tak baca habis pun. Aduh. Aku baca sampai sini, lepas tu aku dah ADHD. Allah. So ni batu sebenar Colosseum dulu lah. Macam tu lah. Smart agak. Tapi tempatnya kat sini ke bukan? Tempatnya kat sini lah. Oh memang ni lah. Bawah tanah ni lah macam tu. Betul ke bawah tanah? Apa ah? Uish. Macam mana? Ni yang sebenar Kalau sekarang bila orang pecahkan bangunan yang pecah tu dipindahkan kan. Tapi zaman dulu sebab bangunan tu berat, bila dia pecahkan dia orang ratakan. So buat bangunan baru pecahkan ratakan. So lama Tak, tapi macam mana dia memang pecahkan ratakan. Tapi macam mana ni boleh still maintain this style of shape? dia macam maybe dia pecahkan bahagian atas. Lepas tu dia macam letak je lah pasir tutup kawasan ni. Faham? Macam dia pecahkan bahagian atas, lepas tu letak pasir dah tutup nak bagi rata semua. Warna hitam guys. So warna hitam weh.